Kita selalu kaitkan Kelang ni dengan kawasan yang korang faham macam mana korang kaitkan. Tapi bila kejadian tu terlampau serius kan, sampai level-level menggugat keselamatan, meragut nyawa, tragis lah orang cakap boleh tak jangan macam tiba ada bawah tu orang komen, tengok ni kawasan mana, negeri Walanon. Aku dah macam tak payah. Kalau kita suka apa orang buat kat kita, jangan buat kat orang. Okay. Biarlah golongan-golongan politikus ni je yang sikit-sikit semua benda nak politik kan. Kita sebagai rakyat tak payah kot. Kan. Sebab yelah benda tu melibatkan nyawa dan sebagainya. Kau tak perlu nak letak sentimen politik dekat dalam tu. Begitu juga perangai macam Kelantan, all these things kan, kau tak payah normalisekan hina Kelantan dan sebagainya. Cakap simple le. Kalau buat benda jenayah, buat benda salah, tak kisah Melayu, Cina, India atau lain-lain dan agama, kawasan ke, pahaman politik ke, kalau kau jahat, kau jahat. Kau tak, kau sama je delusional dengan orang-orang yang percaya apa ni, zodiak ni kan. Kalau kau perangai macam cheat, kau tetap cheat. Tak payah nak salahkan susunan lahir pada susunan bintang yang mana, tak payah. Tu ibarat dia. Dan aku tengok juga ada yang kejadian apa tu, yang Alphard ke apa tu, yang nak langgar motosikal depan rumah tu kan, yang tak pasti Alphard ke apa ke, Velfire kan. Lepas tu dia reverse ke belakang, dia try lagi, dia reverse ke belakang sebab yang ada Amoy ke apa, yang perempuan Cina tu buka pintu tu kan, dia reverse ke belakang, dia jatuh ke dalam longkang tu kan. Okey, bila dia jatuh ke dalam longkang tu, semua kejadian tu tragis. Semua orang respect pada wanita tersebut dan tertanya lelaki yang kena langgar tu okey tak okey dan sebagainya. Aku perasan dekat ruangan komen, boleh pula komen type apa kawan-kawan, tak perlu iaitu Cina ke India ke orang Melayu. Kalau kau tak suka orang hentam Melayu dan Islam, kita jangan buat kat orang lain. Dan aku tekan, malunya aku sebab yang komen tu Melayu, Islam, dan lelaki tu macam berserban macam tu, separuh serban ke apa tak, dia macam dekat bio dia Islamic educator something like that kat bio dia. Dan posting kau semua Islamik, kau pergi kelas Islam, kau pun ada bagi talk, kau pergi kat ceramah-ceramah. Lalu aku komen kat dia, aku cakap macam ni, apa masalah kau Melayu? Cakap, kalau tak nak orang cakap pasal kita, hina kita, jangan hina orang. Jangan buat benda yang ini bukan kita. Orang lain buat lantak kita ada standard. Dan aku komen kat situ juga, aku cakap, kau main type, main kaum-kaum ni, agama kita ajar ke? So please kita be much more mature enough lah about this racism. Contoh, tak nafikan kadang-kadang orang kaitkan apa, benda parang ke apa ke, nak merompak ni orang kata orang India. Apa, orang kaum lain kita Melayu tak ada buat ke? Ada je. Jangan salahkan kaum, boleh Contoh, kalau yang mabuk bawa ni memang orang Cina dan sebagainya. Apa, ingat orang Melayu tak ada tugak arak ke? So what I'm trying to say, jangan